Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesantunan berbahasa di tempat kerja. Apa yang kita perlu buat semasa berada di tempat kerja? Yang pertama, menggunakan sistem sapaan yang betul. Sebagai contoh, menggunakan gelaran tuan, puan kepada pekerja yang telah berkahwin ataupun mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Encik dan cik kepada rakan sekerja. Yang kedua, menggunakan nada bicara yang betul semasa berkomunikasi. Menggunakan nada yang betul semasa bercakap dengan pekerja yang lebih tua maupun yang muda. Yang ketiga, elakkan membuli pekerja lain. Hal ini bagi mengelakkan diri daripada tidak disukai ramai. Situasi 1. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu kat mana bilik bos? Bilik bos kat depan sana. Awak ni kerja baru ke? Ya. Saya tak laku diri hari ini. Oh, selamat bekerja. Situasi 2. Elakkan melakukan perkara ini di tempat kerja. Oh, kau buat kerja aku sekarang. Kenapa tu marah-marah ni? Buat je lah, aku suruh buat. Sekian, terima kasih.